Down there we have hot water and the restroom. Okay. And up here is the sink. Alright, thank you so much. This is our room. Oh my god. Mama, bunyi jangan buka kasut. Abang nak gambar di luar ke? Oh my god, that's so beautiful. Okay, korang tengok apa yang disediakan. Banana. Wow, This so pretty. banana. I love it. air Banana. Air putih, Wow. lampu and birthday. Look at the view. The interior. Oh my god, pasal sejuk weh. Weh, privacy gila. Wow, cantik gila weh. Tak tipu, cantik gila. Kat stocking. Tak sama nak training bergerak. So ini interior dia weh, lawa gila bis kapal ni. Dah layanan dia VIP ke. Ni. Lepas tu luggage kalau boleh tak kat bawah ni ada ruang yang sangat besar kosong. Lepas tu dia sangat bersih weh, sumpah bersih gila. Lepas tu aircon dia sejuk. Aircon dia sejuk betul tak tu? Macam ni lah, aircon dia sejuk. Tong sampah dia sediakan. Ni ada tong sampah. Ya. Lepas tu kat atas ni macam katil lah. So macam boleh bawa turun sebenarnya kalau macam bawah ni tak muat. Tarik. Situ. 11, 12, 9, 10. So ni muat lah untuk seorang lalu. Panas, air sejuk, air panas ambil kat sini. And ni sinki dia macam ni. Ada sabun. Okay, air ada. This is the restroom. Only one got here. Lepas tu bestnya, first time naik train macam ni. Tak adalah bergegar sangat. Okey je. Besar kabin ni. Literally macam kau bayangkan train yang besar yang lalu tadi tu. Lepas tu, itu dah yang lalu tu. Lepas tu ruang untuk jalan tadi yang kecil tadi. So the whole thing selain daripada jalan tu adalah kabin. Best gila.